Hari ni kelas kita Manhajul Bahth ataupun Manhajiyatul Bahth Research Methodology, insya-Allah akan sentuh berkenaan dengan artikel review ataupun dipanggil tahlil al-maqalat al-ilmiyah, the analysis of academic journal, academic article, ataupun dipanggil scientific article. Scientific dalam konteks scientific untuk social science, bukan scientific, bukan makna sains seperti architecture, medik, bukan. Kita sains dalam bentuk sains sosial. Okey. Untuk recap balik kelas kita minggu ni. So 2 minggu lepas kita dah sentuh sebelum cuti. Okey, nampak skrin Nampak, Prof. Okey. Raina. Tahaddathna an al-bahth al-ilmi. Okey, ta'rif wa limadha naqum bi al-bahth al-ilmi. Okay. وهناك البحث العلمي يجب أن يقوم على منهجية معينة. Okay. Research yang kita buat mesti berdiri ataupun tertegak di atas satu metod yang tertentu, bukan caca merba, bukan menghentam kromo ataupun suka hati, ikut manhaj suka hati, bukan manhaj. Itu nama dia, malah ada bulan-bulan puasa ni cakap, itu nama dia gila babi lah. Cakap je lah, senang. Adatul bahth, okay. Apabila kita melaksanakan research, mesti kita menggunakan, dipanggil research tools ataupun adawatul bahth. Ada instrumen research yang kita gunakan untuk buat kutipan data ataupun data collection, ataupun dipanggil dalam bahasa Arab jam'ul bayanat. Apa dia? Jamak? Al-bayanat. Bukan jamak takdim, bukan jamak takhir, bukan jamak taksir ataupun jamak muzakkar salim ke muannas salim ke. Jam'ul bayanat. Al-bayanat bermakna information. Okay. Thumma al-bayanat allati najma'uha, maklumat-maklumat yang kita kumpul tu boleh jadi dengan 3 cara, kualitatif, kuantitatif ataupun bercampur, mixed method. Dipanggil al-manhaj al-kammi, kam, berapa, kam, so quantity, ataupun an-naw'i, naw' ataupun al-kaif, itu dipanggil kualitatif, ataupun bercampur dua-dua, al-manhaj al-mukhtalat, dipanggil mixed method, dicampur lah. So itu dipanggil at-tariqah tahlil al-ma'lumat. So daripada 3 method cara tu, approach tu, kita akan dapatlah, kita analisis kita punya maklumat. Bi-tariqah al-kamiyah, kita akan keluarkan nombor, peratus, banyak sikit. Kalau kualitatif, kita akan keluarkan dalam bentuk teks, interview, kita ambilkan teks ataupun isi-isi penting daripada teks interview, ataupun kita buat sedikit observation. Kita masuk kelas, kita rakam video. Okay. So berdasarkan video-video yang kan biasa tengok kan, dashcam. Biasa, Prof. Sekarang ni kereta buruk pun ada dashcam. Dia menjadi satu bahan bukti. Kalau berlaku aksiden ke apa ke, okay, mana-mana saksi yang dashcam dia akan check balik. Itu nama dia kualitatif dah tu. Kualitatif dalam bentuk jalan raya. Dia akan tengok siapa salah. Dia akan tengok daripada minit ni sampai minit ni, sampai minit ni. Itu kualitatif dah tu. Cuma dalam research kita ni, kita letak dalam kelas, kita mungkin lihat bagaimana pelajar belajar. Motivasi dia daripada minit 1 sampai minit 10. Macam mana guru mengajar. Itu dipanggil video musajjal ataupun rakaman video. Yang sebelum tu kita panggil rakaman interview. Ataupun kita menggunakan bitaqat al-mulahazah. Kita gunakan kad, kita catat. Kita catatkan perhatian kita di atas satu kad.
Kad 1, kad 2, kad 3, kad 4 macam tu lah. Ada beberapa lagi cara lain dalam kualitatif ataupun kita campurkan antara dua-dua tu. Okay. Tetapi kenapa kita buat research ni? Sebab kita fikirkan, kita merasakan di sana ada muskilah. Muskilah yang perlu kita study. Kalau masalah kehidupan, muskilatul hayah. Saya ada masalah wang. Kita pergi minta dekat endowment fund ke, kita pinjam ke. Kalau kita ada muskilah dengan muskilatul nafs, masalah jiwa, jangan pergi bunuh diri. Kita buat apa? Kita bermunajat, kita berdoa, kita jumpa kaunselor. Itu muskilatul nafs. Kalau kita ada muskilatul dirasah, kita ada masalah pelajaran di sekolah ataupun di universiti, kita jumpa kawan, kita pergi tanya academic advisor, kita tanya lecturer ataupun kita jumpa siapa-siapalah, pembimbing ke, mentor mentee ke, Tapi ini nama dia muskilatul bahth. Muskilah juga. Muskilatul bahth. Muskilatul bahth beza dia, kenapa kita nak buat research tu? Kenapa kita perlu buat, kenapa kita nak buat? Jadi kita perlu nyatakan kenapa kita nak buat research ni. Okay? Kerana di sana ada persoalan, tasaulat ataupun kekaburan, ghumud. Jadi dia pun nak buat research tu. Tetapi dia panggil apa? Tasaulat wa ghumud. Semua persoalan ni, kekaburan ni bukan sebab peribadi, sebab saya suka ataupun sebab lecturer saya suruh ataupun memang keturunan saya buat bertajuk ni, bukan. Kita mesti justify ataupun tabrir ilmi. Tabrir kenapa kita barrara yubarriru tabrir, jamak tabrir, tabrirat ilmiah. Kita perlu buat academic ataupun scientific justification. Masalah tu siapa kata? Bukan datuk saya, bukan pak saudara saya, bukan nenek saya. Masalah tu dinyatakan di dalam literature review. Dinyatakan oleh siapa? Literature review. Literature review, kita nak justify, kita perlu membaca. Itu biasa dengar lah. Membaca jambatan ilmu, al-qira'ah jisrul ilmi. Membaca kunci kejayaan, al-qira'ah miftahun najah. Semua baca. Habis tu nak baca apa? Baca al-mawad al-ilmiyah ataupun al-kutub al-ilmiyah, buku ilmiah. Buku ilmiah. Buku ilmiah ni buku akademik. Buku akademik tu ada cok apa? Kalau makanan nak tahu halal tak halal, ada cok apa? Cok halal. Cok halal tu kena check. Ada cok halal yang JAKIM tak iktiraf. Datang buka tengok mi apa sikit, ada tulis mi cap masjid ke, bihun cap masjid ke, cok halal. Halal tu dia cuma tulis halam alif lam, kita pun beli. Halal JAKIM mesti ada belakang tu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Cop tu orang boleh buat. So dia panggil fake. So kena check lah. Sebab zaman sekarang ni kalau letak benda tu ramai lah orang beli. Kalau tak ada benda tu orang tak beli. Jadi tapi yang buat produk tu bukan orang Islam. Sama macam satu pau, nama dia pau apa? Kuih pau tu. Orang beli nama dia. Dia tak nama tu. Tanya resep pasal makanan sikit. Tak tahu kot dulu. Dulu ada satu kuih pau nama dia Pau Ahmad. Pernah dengar Pau Ahmad? Tak pernah. Awak Google lah. Kita patut awak Google benda tu, Pau Ahmad tu bukan orang Melayu buat. Tapi tak tahulah. Halal ke tak halal ke kena check lah. Sebab tu nak makan pun kena buat research. Jangan main telan je. Faham nak makan pun kena buat research, bukan main telan. Sebab kalau salah telan hati jadi gelap. Sebab tu orang cakap pun tak mau dengar. Hati gelap. Tak faham. Jadi mangkuk ayun.
Pau yang betul-betul ni, pau kat Johor Terpagoh tu Pau Mira. Google Pau Mira. Itu kat Pagoh. Untuk orang Melayu buat. Okay. So itu research dalam makanan. Ini research dalam ni, mesti baca buku ilmiah. Buku ilmiah contohnya buku-buku akademik terbitan universiti. Mesti ada IUM Press, UPM Press. Ataupun buku-buku ilmiah terbitan publisher, penerbit yang diiktiraf. Biasa pergi ke book fair, Kuala Lumpur Book Fair. Apa pernah pergi Kuala Lumpur Book Fair ke tak nak pergi? Book affair, Doktor. Book Fair. Pernah. Kalau buka buku tu dia ada tulis MAPIM. What is MAPIM? Kena share awak ni, awak tak baca ni. Majlis Perunding Pertubuhan Islam Malaysia. Yang tu MAPIM lain. Majlis Penerbitan. MAPIM juga nama dia. Nampak skrin? Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia. Ni website dia, MAPIM. Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia. Dia benang di bawah KPT. Okay, kita lihat siapa ahli MAPIM. Okay, MAPIM tadi apa dia? Majlis Penerbitan Ilmiah. Penerbitan ilmiah inilah yang digunakan dalam research. Kenapa dinamakan penerbitan ilmiah? Apa beza baca buku ilmiah dengan baca artikel surat khabar? Apa yang tak ada? Apa yang ada, apa yang tak ada? Rujukan. Aywa. Itu poin penting tu. Ada rujukan. Lepas rujukan tu bawah tu ada qaimatul maraji'. Ada bibliografi. Okay, siapa ahli MAPIM? UM. Nampak saya share screen ni, saya buka ni, saya tengah scroll ni. USM, USIM, UITM, UKM, UMT, UPM, UHTM, UTM, UTM. Awak ni walaupun belajar dekat UIA, faham tak? Kamu semua ni walaupun belajar di UIA, kamu kena aware lah nama-nama universiti lain. Faham tak? IUM Press. UPSA, apa dah UPSA? Universiti Malaysia? Faham, Sultan Abdullah. Sultan Abdullah. UUM, UNIMAP, UNIMAS, UNIZA, UMS, UMS, UMK, UPSI, UPNM, UNIKL, UTP, IKIM. IKIM pun termasuk di bawah ni, IKIM. So buku-buku kalau beli, ada nampak penerbit IKIM boleh beli. Dia dikira sebagai buku ilmiah. Dia ada rujukan, dia bukan main tulis. Penerbit UIS, Sunway University Press, Maritime Institute of Malaysia, UTAR, UNIMEL, Dewan Bahasa dan Pustaka, ITBM. Nanti lepas raya kalau kita ada masa, kita pergi melawat. Saya cuba buat request kita pergi melawat ITBM dekat Wangsa Maju. Nak tak? Boleh, Prof. Bagi nampak sikit, bagi rasa buku. Ini buku, tak minat buku, nak buat research macam mana? Okay. So ini adalah MAPIM. Okay. Ini ada katalog dia. Mana dia? Ini antara buku-buku yang dikira sebagai buku ilmiah. Okay. Buku ilmiah. Selain daripada tu ada juga buku-buku ilmiah daripada luar negeri ya. Tapi kebanyakan ikutlah tulis macam mana. Kalau Arab tu dia tulis lah Darun Nashr apa. Darun Nashr di Tauzi' ke Darul apa ke. Darul. Dia tu nama Darul tu nama dia publisher ya. Darul tu publisher bukan nama negeri. Darul Ihsan ke Darul Naim ke. Itu nama negeri. Kalau publisher luar negeri dia adalah publisher dia. Contohnya yang ni. Dalam bahasa Inggeris lah. Ni IGI Global ni penerbit buku luar negeri.
Ni contoh dia. IJI Global Scientific Publishing. Nampak Okay, di bawah IJI Global ni ada buku, ada jurnal. Banyak tak jurnal ni? Banyak. Memang ada banyak lagi. Kalau tengok buku dengan jurnal tu, awak boleh rasa kita ke banyak baca ke, orang bukan Islam ke yang banyak baca? Siapa yang banyak buat research, orang Islam ke orang bukan Islam? Awak boleh buat conclusion sendirilah. Awak boleh buat conclusion sendiri. Okay. So balik kepada slide ni. Okay. Pertama mesti ada tabrirat almiyah min al-kutub al-almiyah. Okay. Yang kedua, mungkin kita ambil daripada jurnal. Nampak tak jurnal ni, jurnal apa? Saya nak mula perkenalkan jurnal hari ni. Journal of Islamic Social Economy and Development. Okay. Kalau buku dia ada nombor ISBN. Kalau buku dia ada nombor ISBN. Dia macam nombor surat beranak. Kalau jurnal nombor dia ISSN. Itu nama jurnal. E tu apa tu? E tu. What's the meaning of E? Online. Yes, online. Kalau e-book dia ada EISBN. Dia sebab dia tak cetak. Kalau jurnal yang jenis bercetak ISSN. Kalau jurnal tu tak bercetak, nama dia EISN. Kena faham E tu. Okay, tolong fokus Hari ni saya buka satu jurnal. Nama jurnal ni Journal of Islamic Social Economics and Development. Jurnal ni ada banyak. Kalau kita tengok nama jurnal ni, kita tahu fokus jurnal. Jurnal ni dia akan fokus kepada Islamic Studies, Social Studies, Economic Studies dan Development. Kalau jurnal tu nama dia Journal of Engineering, dia fokus kepada Engineer. Yes. Tengok nama lah, dia ada Journal of Medic ke apa ke. Okay. Dalam jurnal ni, biasanya kita akan tengok siapa publisher dia. Kalau buku tadi kita akan tengok siapa publisher, UMK ke UIA ke. Dalam ni kita akan tengok buku about. Nampak ni ada home, editorial. Editorial ni ada pasukan yang menguruskan jurnal ni. Nama dia editorial team. Dia menguruskan jurnal ni. Okay, ramailah. Ramai. Nasihat apa macam ni. Ramai ni, Masya Allah. Tu dia. Dia ramai. Okay. Di sini ada home. Home ni berkenaan dengan jurnal. Jurnal ni apa? Jurnal ni kita jurnal ni siapa? Siapa publisher dia? Academic Expired Work. Ada nombor dia. Jurnal ni mula ditubuhkan pada tahun 2017. Macam buku ni dia keluar dia berapa kali kekerapan ataupun dipanggil frekuensi dicetak. Okay, ini dicetak quarterly. Quarter tu apa? 1/4. 1/4. Maknanya 4 kali setahun. 4 kali setahun. Dia akan keluar March, Jun, September, Disember. So kena tengok di sini berapa kali. Ada jurnal yang dia publish 2 kali setahun. Ada yang jurnal yang publish setahun sekali je. Jadi dia kena tunggu anak bulan. Anak bulan pun 2 kali. Anak bulan Syawal dengan anak bulan bulan raya puasa dengan raya haji. Nak tengok bila nak wukuf. Jurnal tu setahun sekali je. Ada jurnal yang sebulan sekali. Okay. Yang kedua dia tulis language. English, Malay. Mana dia artikel yang ada dalam jurnal ni hanya publish dalam 2 bahasa. English atau Melayuiyah. Ada tulis English, Malay, Arabic. So dia publish dalam 3 bahasa. So nanti kalau cari artikel daripada jurnal untuk analisis, tengok maklumat ni. Okay.
So jurnal nak cari kat mana? Nampak tak ni? Current archive. Mana archive ada? Dekat-dekat dengan bahasa Melayu. Archive. Mana archive? Okay, saya buka ada archive ni. Faham ada archive ni? Nampak ni archive. Archive. Daripada 2025, 2025, 24, 24, 24. Faham tak istilah archive dalam jurnal? Ni saya dah buka ni. Cuba type dekat chat box. Apa maksud archive? Prof, maksudnya archive tu dia macam mula tahun dia terbit, dia letak kat situ sampai dah sekarang. Yes. Dia panggil apa? Database lah atau record. Rekod penerbitan daripada awal. Bahasa Melayu ke tak dengar? Engkau tak nak dengar, kamu semua tak nak dengar ke arsip negara? Pernah Jabatan Arsip Negara? Arsip negara tu apa tugas dia? Museum ke? Bukan. Nak jadi cikgu kena tahu ni. Arsip Negara Malaysia. Arsip tu apa? Arsip terarchive lah. Arsip negara bermaksud rekod. Nampak website ni? Ini bukan RTM. Ini bukan Fahmi Fazil, bukan. Ini rekod-rekod negara. Rekod apa? Semua rekod-rekod yang berkaitan dengan negara. Rekod-rekod sejarah lah, apa semua dekat sini. Kan, nanti kalau nak buat tentang cerita-cerita tentang sejarah-sejarah kemerdekaan ke, cari dekat sini lah. Penerbitan lah apalah Ni arsip negara. Cuba tengok website ni. So ini arsip dalam bentuk sejarah. Ini adalah arsip dalam bentuk rekod penerbitan terkini sehingga dan semenjak penubuhan jurnal. Okay, ada satu lagi, current. Sebelum saya buka ni, current agak ni apa? Dia ada kaitan dengan archive, tapi current ni apa dia? Yang semasa punya terbitan. Ya, betul. So kalau kita nak shortcut, kita tekan current, yang terkini. Maknanya edisi terkini. Dia bukan yang terkini je lah. Dia akan keluar volume, number. Volume tu makna dia kalau setahun 4 kali. Okay. Makna dia berapa. Volume 1 untuk tahun 1. Volume 2 tahun 2. Volume 3 tahun 3. Volume tu berdasarkan tahun. Volume berdasarkan tahun. Nombor tu makna dia nombor bulan Mac nombor 1. Bulan Jun nombor 2. Bulan Julai nombor 3. Bulan Disember nombor 4. So tahun depan pula jadi 5, 6, 7, 8 tu jadi banyak. Wadah? Wadah. Okay. So kalau sekarang saya buka current kalau tengok sini ada banyak artikel kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni baru satu jurnal. So nanti masa untuk artikel review, carilah bukalah apa-apa jurnal, cari ada 2 artikel setiap kumpulan kena buat review. Ada 2 artikel. Satu artikel yang memang original bahasa Arab. Satu artikel lagi bahasa yang bukan Arab. Sama ada bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okay? Okay. Artikel yang perlu dibuat review ataupun review adalah yang berkaitan dengan education. Okay? So dekat sini kita cari yang mana sesuai. Yang mana yang ada kaitan dengan education. Yang ni kalau isu pengajaran pembelajaran fardu ain ni mungkin ada kaitan dengan ISAT. Ada kaitan dengan ISAT. ISAT ada belajar method. So dia cari dalam artikel yang berkaitan dengan dia lah.
Kita cari dengan berkaitan dengan pendidikan dan juga bahasa. Okay? So kalau tak ada, tekan archive. Kita cari yang isu yang sebelum ni. Ada tak yang berkaitan dengan bahasa Arab ke apa ke? Okay, ni ada TVET. Pedagogi. Ini mungkin pedagogi pembelajaran bermakna ni mungkin berkaitan dengan pedagogi lah. Not related dengan bahasa Arab directly. Okay. Interaktif geometri, TVET, prophetic kepimpinan ni berkaitan dengan leadership. Okay, tak ada lagi. Okay, tekan balik archive. Kita pergi pula yang bulan yang sebelum tu pula. Ada tak yang berkaitan dengan bahasa Arab? Ada satu ni, nanti saya buka ni lah. Okay. Ada satu yang saya masukkan ke sini. Okay, jumpalah satu. Macam tu lah cara cari artikel. Okay. Okay. Saya buka sekarang. Satu lagi jurnal yang menerbitkan artikel dalam bahasa Arab. Okay. Yang berkaitan dengan bahasa Arab. Dia duduk di kuliah IRK. Siapa ada kawan dekat IRK? Ada kawan IRK? Ada, Prof. Kena kawan lah, jangan tak kawan. Ataupun kawan dengan education je. Jadi cikgu ni kena kawan dengan ramai orang. Okay. So di sini ada resources, kita nak cari jurnal. Jurnal. Ini jurnal. Ni jurnal buah IRK. Jurnal education ada tak? Kau perasan nak jurnal education apa dia? Setiap kuliah ada jurnal lah. Setiap kuliah ada jurnal. Cuma jurnal kuliah education ni satu ni je lah. Nama dia IUM Journal of Educational Studies. Mungkin pertama kali kamu tengok kan? Okay, sekarang kamu baca ni page ni. Journal Education ni dia terbitkan artikel berapa kali setahun? Tu ada tulis tu? Tak pasal? 2 kali. Terbit 2 kali. 2 kali. Okay. So jurnal ni basically dia akan menerbitkan artikel yang berkaitan dengan ni. Teacher education, curriculum instruction, higher education, physical education. Tapi mesti ada kaitan dengan education. STEM education, TVET education, language education. Kalau bahasa Arab duduk di bawah ni lah. Language education. Dia panggil pendidikan bahasa. Pendidikan bahasa. Okay. Di sini ada current issue. So untuk setiap jurnal, kalau kuliah dia diketuai oleh seorang ketua, nama dia dekan, dean. Kalau UIA, ketua dia nama apa? Siapa nama jawatan tu? UIA Rector. Director. Rector, ya. Kalau universiti lain dia tak guna rector. Dia guna Naib Chancellor. Naib Chancellor. Itu nama-nama dia. Kalau jurnal, ketua dia nama Chief Editor ataupun ketua editor. Ini nama dia Prof Tunku. Tahu Prof Tunku? Tahu. Dia ketua dia lah. So jurnal ni dia menerbitkan jurnal artikel dalam 2 bahasa, English dengan Arab. So boleh tengok di sini. Ada bahasa Inggeris, ada bahasa Arab. Ada bahasa Inggeris, ada bahasa Arab. Ada bahasa Inggeris, ada bahasa Arab. Okay?
So di sini nampak tak saya buka satu saya buka satu. Ni tajuk dia ni. Tahdiyat Ta'lim Al-Lughatul Arabiyyah liwarisiha min abna al-laji'in as-suriyin bi Turkiya min manzur al-muallimin. Okay. So yang ni pula Islamic Education Management and Mental Health Guidance as Treatment for Patients with a Marked Disorder Supporting and Inhibiting Factors. So yang ni adalah tajuk artikel. Di bawah tajuk artikel tu ada nama Awang Saputra, Al-Muqaddad, Irfan. Agak-agak nama ni siapa ni? Nama editor. Nama penulis. Yes, nama pengarang. So dia boleh jadi seorang, dia boleh berdua, dia boleh jadi ramai. Secara dia tulis ramai-ramai lah Okay, di sini ada PDF ni. PDF ni kalau kita klik, kita akan dapat full text. Boleh download, boleh baca. Okay. So kalau kita tekan ni dapat keluar teks. Boleh baca. Jurnal ni free ke berbayar? Free. Free. Ada jurnal yang berbayar. Jurnal yang berbayar. Contohnya ada jurnal-jurnal berbayar lah. Jurnal-jurnal mahal. Okay. Jadi kalau kita klik dia tulis boleh baca tajuk je. Nak bayar kena bayar guna kad kredit lah. Ataupun kita boleh buka dalam kampus. Sebab universiti kadang-kadang dia bayar benda tu. Dia bayar kat jurnal. Sebab tu kalau nak cari tak jumpa ke kena buat research ke lepas ni, masuk dalam UIA. Ada jurnal yang UIA bayar. Kena guna apa nama? Kena guna internet. Ya, internet UIA. Okay. So dah kebetulan saya buka artikel ni. So kita tengok artikel yang pertama ni. Ni atas-atas ni nama jurnal. IIUM Journal of Educational Studies Arabic. Sebab jurnal Arabic. Ini nama volume 13, nombor 1, Januari 81109 ni muka surat dia. Ini muka surat Kalau tak percaya tengok sini 81109. Scroll ke bawah. Tak ada pula ni. Ni 82 lah, ni 82. Ni 81. 81 sampai 109. Scroll sampai habis. Dia mesti berakhir dengan 109. Ni ada ni. Itu adalah muka surat. Okay. Untuk penulisan artikel, bila nak baca ni, dia akan mula dengan Al-Mulakhas. Nampak tak Al-Mulakhas? Nampak. Al-Mulakhas ni bermakna abstract. Abstract ni bukan maksud daripada abstract kepada benda yang kompleks. Abstract ni adalah ringkasan. Abstract bermakna ringkasan. Ringkasan apa? Ringkasan artikel. Okay, dia akan mula dengan abstract. Lepas abstract dia akan pergi ke muqaddimah. Boleh baca dah? Muqaddimah. Dalam muqaddimah dia akan pergi kepada singgah-singgah artikel dia akan dia akan cerita pasal muskilah. Ini dia bagi tentang ahdaf, asilah, mustalahat. Okay. So ini adalah satu contoh artikel bil lughatil arabiyyah. Bimadha bi ay lughah? Bil lughatil arabiyyah. Okay? So insya-Allah selepas ni setiap kumpulan kena pilihlah 2 artikel, satu dalam bahasa Arab dan satu bahasa Inggeris. Kena buat review berdasarkan borang yang saya dah bagi dan saya akan tunjuk sekali lagi hari ni. Wadah? Okay, dan di bawah artikel ni ada Qaimatul Maraji', ada rujukan ni. Rujukan bahasa Arab, Al-Maraji' Al-Arabiyyah wa Al-Maraji' madza? Al-Ajnabiyyah. Al-Ajnabiyyah itu bukan Arab lah. Okay. Ini contoh
satu-satunya jurnal yang ada di kuliah education. Kenapa satu, Ustaz? Kenapa satu? Sebab tak cukup orang nak handle, tak cukup tenaga, manpower untuk manage artikel ni. Ha? Bila orang hantar, kita kena buat edit, kita kena hantar dekat penilai. Okey. Kenapa dinamakan artikel ni sebagai referee journal? Pernah dengar perkataan referee? Referee apa referee? Pengadil. Pengadil, yes. Pengadil. Artikel ni, kenal ke Dr. Irfan ni? Kenal. Walaupun dia dah doktor, apabila dia tulis artikel ni dengan seorang lagi hamba Allah ni, dia hantar dekat jurnal ni untuk diterbitkan. Maka ketua editor Dr. Tunku, dia tak boleh terus terima terus publish, sebab kita terimalah Dr. Irfan dah ada PhD, halal. Lepas tu halalan thayyiban lagi, Arab lagi, Arab lagi, hafiz Quran lagi, bukan macam tu. Setiap artikel yang hantar ke jurnal, dia akan pergi, dia hantar kepada penilai luar. Itu nama dia referee penilai luar. Ada borang dia. Penilai luar tu siapa? Pakar bidang, expert dalam lughah Arabiah. Yang Dr. Irfan tak tahu, dia mesti anonymous. Bukan scammer, anonymous. Ada beza anonymous dengan scammer. So dia akan tulis apa kekurangan, apa kelebihan. Last kali dia akan bagi result. Boleh publish ke tak boleh? Diterima ke ditolak? Kalau diterima, minor correction ke, major correction ke, resubmit. Sebab tu nama dia referee journal. Wadah? Wadah. Okay. Katakan, kadang-kadang ni dia panggil, kadang dia panggil ciplak atau ciplak. Lagu pun orang ciplak kan? Ciplak apa dia panggil apa? Plagiarism. Student tidak boleh plagiate. Awak plagiate benda ni buat awak punya artikel. Awak ambil teks ni, maksud awak punya, tiba-tiba awak tak mention siapa kata. Itu nama dia plagiarism. Plagiarism ni adalah kesalahan berat untuk student dan juga lecturer. Lecturer tak boleh ambil lecturer tak boleh menciplak pensyarah lain ataupun mengambil student punya tu letak dia punya nama saja, dia mesti nama dia dan nama student, ataupun student pergi ciplak orang lain. Kalau student dia boleh kena buang. Saya cerita pasal etika ni, ethics. Student boleh kena buang daripada universiti sama seperti meniru dalam peperiksaan. Wadah? Wadah. Kalau lecturer tu boleh kena turun pangkat, boleh kena potong gaji, dan paling teruk boleh kena dismiss terus daripada universiti. Lecturer pun kena. Okay? So jangan buat benda tu. Itu adalah sama dengan seperti meniru dalam peperiksaan. So untuk artikel review nanti, sebab tu dalam research kena ada al-amanatul ilmiyah. Kena amanah. Bukan parti amanah, dia mesti amanah. Yang amanah bukan politik aja, amanah dalam kehidupan, amanah dalam beribadat. Ibadat pun kena amanah. Bukan jaga duit je amanah. Ni sembahyang hari ni, sembahyang tarawih malam ni, semalam balik kampung dah tak buat dah. Kita dah tak amanah. Amanah kita bukan manusia. Kita tidak amanah dengan Allah Ta'ala. Faham tak? Wadah. Ini contoh artikel daripada IRK. Saya buka yang bahasa Arab ni. Nama dia Majallatud Dirasatul Lughawiyah wal Adabiyah. Bro, Majallatud kalau yang maksud daripada penilai luar tu, dia macam organisasi satu badan unik ke macam? Tak, dia akan hantar kepada pensyarah-pensyarah lain. Macam UC mungkin dia hantar kat saya atau dari mana-mana lah. Okey, ini jurnal di bawah RK, di bawah Qismil Lughatil Arabiyyah wa Adabiha. Kawan-kawan kamu yang nama dia program BARB, Barb. Kamu Tafsir,
Mat asli. Tasel. Yang tu Arkom. Yang kawan kamu dekat bagus tu Arkom. Kom. Okay. Sama juga di sini ada editorial team about current archive. Tengok current, buka current yang terkini. Ketua editor Prof. Dr. Asim orang Jordan. Di bawah ni ada tajuk dia Teaching Morphology Ta'lim Asraf. Boleh lah nak review. Ni nama dia, nama pengarang. Okey, apa lagi? Tahlil al-akhta' al-lughawiyah fil intaj al-kitabi lada muta'allim al-lughat al-arabiyyah ar-Rus. Dia kaji tentang kesalahan bahasa yang dilakukan oleh pelajar-pelajar Rusia di Moskow tu, bukan di Malaysia, di Moskow. Bukan dia belajar dengan Alexander Putin. Okey, dia ada dua bahagian, satu linguistik, satu literary, adab. Adab. Okey. So ini adalah contoh artikel dalam bahasa Arab. Yang ni memang semua Arab saja. Dia tak campur. Dia tak campur. Dia Arab semua. Ada jurnal yang dia campur Arab, Inggeris, Melayu, ataupun Arab dengan Inggeris, ataupun Inggeris ataupun Melayu dengan Inggeris. Ada artikel bahasa Melayu aja semua. Dia bergantung pada jurnal lah. Okey? Okey. So ini ada berapa jurnal ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kenapa ada banyak? Tengoklah department. Department hierarki ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 department. Dekat Kuwait ada berapa department? 4. 4. Tu pun tua-tua nak pencen dah. Ni lecturer dia lah. Ni lecturer dia. Kena tengok juga nanti. Awak pergi semayang kat masjid ke, awak main Kedah aja tak bagi salam, tu lecturer tu. Former rector ni awak bukan tahu. Awak masa masuk awak tak tahu main. Okay, so saya buka balik artikel ni apa nama? Okay. So itu nama dia Mushkilatul Bahth. Kita buka tadi apa? Kita baca Al-Kutub Al-Almiyah, Jurnal. Tapi kalau Quran boleh tak saya cite lah Quran dan Jurnal boleh, tulis ayat Quran, lepas tu tulis dalam citation surah apa, ayat apa. Jangan. Boleh tulis. Kalau hadis tu kena tulis detail dekat tepi tu. Kitab tu siapa? Imam Nawawi. Tulis An-Nawawi, tahun cetakan. An-Nawawi. Ya. Kalau macam hadis atau Quran tu dia tulis tu kiranya terjemahan dia ke ataupun memang matan dia, sanad dia tu sekali? Itu bagus soalan. Itu ikut format. Ada jurnal dia tulis teks Arab dengan terjemahan. Ada jurnal yang dia kata tulis terjemahan, cukup terjemahan saja. Okey? Tapi kena tulis surah tu, nama surah apa, nombor ayat. Wadih? Kalau hadis kena detail. Hadis ni macam hadis lah, mengenai hadis lah. Utlubul ilma walau bisin. Hadis Nabi kata ni. Hadis dhaif, bukan hadis dhaif, hadis maudhu' terus. Dia ada kaitan dengan tulis artikel pun macam tu lah. Menghentam hadis je. Kalau bagi tazkirah tu, Nabi kata, pada bukan Nabi kata hadis maudhu'. So nak bagi tazkirah pun jangan menhentam. Kalau budak sekolah, kalau student engineering dihentam tu mungkin lah. Tapi saya rasa kalau di UIA ni dia tak hentam sebab dia pun masuk usrah.
Sebab tu buat usrah. At least bila bercakap tu ada panduan. Jangan kita sama dengan orang tak belajar di UIA. Dia main cakap ikut lepas mulut dia. Nabi kata tengok sikit ada tu ada apa, ada dhaif ke, ada hasan ke, ada sahih ke. Ada dhaif boleh lagi untuk beramal di sendiri. Tak boleh, tapi tak boleh buat hujah. Lagi teruk dia ambil hadis maudhu'. Ada apa? Ada maudhu' ah. Ha? Ada yang ditolak terus. Tak ada langsung sabit ke Nabi. Ya? Okey. So, inilah berkaitan sikit tentang sudah tunjuk ni. Okey. So, saya akan buka satu artikel. Saya dah letak dalam artikel. Sebelum saya buka artikel tu, saya buka artikel yang saya dah buka minggu lepas untuk recap. Sebab saya rasa ada seorang, beberapa orang tak datang hari tu. Jangan hari ni boleh tak datang juga, saya tak tahulah. Sebab hari ni saya nak cerita sekali lagi tentang artikel review. Orang, cuba tengok balik orang dia dalam online ni. Ini yang saya dah letak dalam Google Drive. Online ada berapa orang? 16. Tak cukup korang. Yang lagi 3 orang tu pandai-pandai dia lah saya banyak lagi kerja lain nak masuk. Okey. Untuk artikel review ada satu borang lah saya buat. Tapi bukan untuk borang, bukan kena isi borang tu, itu maknanya format dia. Itu sekadar panduan. Nampak tak borang ni? Nampak, bro. Okay. So dalam borang ni ada 2 tugasan. Tolong bagi tahu kawan-kawan yang tak datang tu dia duduk grup mana. Dia ada mesti ada 2 artikel. Artikel 1 dengan artikel 2. Artikel 1 15 markah, artikel 2 15 markah. Saya nak kamu tulis, bukan gunakan borang ni, kamu boleh tulis dalam format lain. Tapi mesti ada, kamu tuliskan tajuk dia. Ambil satu artikel, 2 artikel setiap kumpulan, satu artikel bahasa Arab, satu lagi artikel bahasa Arab yang bukan bahasa Arab, bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke. Kesemua ni tulis dalam bahasa Arab. Lughah review ialah lughah review ni, lughah review dalam bahasa Arab, walaupun artikel tu dalam bahasa Melayu. Faham? Unwanul maqalah. Ni apa ni? Tajuk artikel. Tajuk. Yang kedua, mualliful maqalah. Pengarang. Pengarang. Bukan muallaf muallif. So kena tulis pengarang tu siapa. Bila kita baca artikel, kita tulis pengarang, kita tulis orang yang tulis artikel ni dia adalah pakar bidang. Pakar bidang bahasa Arab siapa? Pakar bidang bahasa Inggeris siapa? Pakar psikologi siapa? Pakar pendidikan awal kanak-kanak siapa? Pakar pedagogi siapa? Dia mesti ada orang dia. Ya? Bukan orang politik dia tak ada, dia memang tak ada kerja. Dia memang kerja tu je kira-kira nak pegang jawatan je. Ni pakar bidang akademik bukan pakar masakan. Bukan mualliful maqalah Khairul Amin. Itu influencer pakar masakan. Okey. Bila buka artikel nanti, kamu akan jumpa muqaddimah. Kamu buat talkhis dengan ayat sendiri. Talkhis kan? Okay? Muskilatul bahs. Kamu ringkaskan apa muskilah daripada artikel tu. Okay. Yang nombor 5 ni, ad-dirasatus sabiqah. Ad-dirasatus sabiqah. Okay? Apa makna ad-dirasatus sabiqah dalam bahasa Inggeris? Literature review lah. Okay, literature review. Okay. Minggu lepas saya tunjuk artikel ni. Betul. Ingat lagi kan walaupun dah berlalu seminggu. Ingat. Minggu depan, raya.
Jangan terus lupa. Kena ketupat lupa terus. Kena ketupat, dodol apa semua. Okey. Saya tunjuk sekali lagi. Ini berkaitan dengan kajian rintis ataupun pilot study, kajian awal. Macam mana orang belajar bahasa Arab macam mana orang belajar nahwu bahasa Arab untuk faham Quran di kalangan pelajar dewasa. Ada abstrak. Abstrak mesti ada intro, problem statement, musyil bahs, ada objektif, ada method, ada result, ada impact. Ataupun kesan dia. Okay? Abstrak ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Ada abstrak bahasa Arab saja. Ikutlah ada satu bahasa, ada dua bahasa. Saya adalah salah seorang pengarang. Ini dia punya format dia. Format artikel bermula dengan pendahuluan. Pendahuluan dia akan cerita daripada umum kepada khusus. Dia cerita tentang bahasa Arab, sejarah bahasa Arab. Daripada awal, mula merdeka sampailah lepas merdeka. Lepas tu dia akan cerita tentang pengajaran bahasa Arab secara informal kepada formal. Lepas tu dia akan cerita pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan akademik macam kamu ni, ataupun belajar bahasa Arab untuk tujuan khas. Orang dewasa belajar bahasa Arab bukan nak ambil degree. Sebab dia nak pergi jadi diplomat ke, dia nak jadi peniaga ke, dia nak jadi influencer ke, apa semua lah. So ini dia cerita tentang kursus-kursus bahasa Arab untuk orang awam di Malaysia. Okay. Kalau di UIA, saya bagi tahu baru ni, dia ada dipanggil kelas bahasa Arab untuk public. Dia diuruskan oleh IFLA ataupun di bawah Selpat. Selpat tu buat lama dah, sebab tu Kuat tak buat. Dia tak boleh nanti Kuat buat, Selpat buat, dekat lain buat, bar buat, rebut pula. Okay. So daripada kursus-kursus ni, kursus-kursus apa semua ni, maka dibincangkan. Kenapa dibincangkan kenapa paragraf ni dia bincangkan yang masih letak warna kuning apa semua ni? Selepas dia ada objektif kajian. Kenapa kajian ni dibuat? Kenapa kajian ni dibuat? Sebab dia nak cari research gap. Itu dia panggil tabrirat ilmiah. Kenapa nak buat research ni? Kenapa pergi buat tajuk ni? Sebab warna kuning ni lah. Saya letak warna kuning ni, baca balik. Okay, saya baca ni. Selepas dia cerita panjang tu, nampak tak saya baca balik? Yang pastinya masih terdapat ruang dan potensi yang boleh diisi dan digilak bagi tujuan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Dari sudut yang lain pula, usaha mencari kaedah atau modul pembelajaran bahasa Arab yang lebih efektif perlu terus dijalankan agar dapat memberi nilai tambah yang terbaik dalam usaha meningkatkan kualiti proses PNP bahasa Arab untuk tujuan ibadah, khususnya yang melibatkan masyarakat awam. Okay. Tu dia justify tu, dia panggil tabrirat ilmiah. Kalau bahasa ni, alasan ni bukan alasan. Ini dia memberikan kenapa dia nak buat research ni. Warna hijau apa? Bertitik tolak daripada permasalahan ini, kajian ini dijalankan bagi menilai lebih spesifik kursus bahasa Arab berkaitan tata bahasa nahwu dalam kalangan pelajar yang dijalankan di Pusat Pendidikan Berterusan UMCSET Universiti Melaya dalam talian 2021-2022. Okay? So objektif kajian apa dia? Menilai latar belakang. Dia nak study tentang student background. Yang kedua, dia akan kaji tentang keberkesanan. Yang pertama saya letak warna hijau tu, student background dan keperluan. Yang kedua, keberkesanan. Yang ketiga, cadangan lanjut penambahbaikan. Ada berapa objektif? 3. Apabila ada 3 objektif, mesti ada 3 instrumen. Mesti ada 3 survey. Faham survey? Survey ni ialah soalan yang kita tanya, soalan. Okay? Soalan-soalan tu kita boleh combine di dalam satu retah lah. Tak perlu kita buat 3 helaian. Ada 3 ada satu survey. Survey tu ada soalan A, soalan B, soalan C. Ada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A untuk objektif 1. Bahagian B untuk objektif 2. Bahagian C untuk objektif 3. Wadah? Wadah. Wadah. Tapi untuk survey tu awal-awal jangan tanya nama.
Untuk soalan research kita tak tanya nama. Kita terus tanya, mungkin tanya umur dia, tahun pengajian dia. Kalau dulu survey ni orang terpaksa type atas Microsoft Word, lepas tu pergi cetak, lepas tu pergi jumpa di face to face. Sekarang kita gunakan Google Form. Yes. Okay. So di sini dia sebenarnya bahagian method. Di bahagian method ni dia akan ceritakan, dia akan terangkan. Dia ni guna method apa? Kuantitatif, kualitatif ataupun bercampur. Dalam method juga dia akan cerita dia gunakan survey apa. Bagaimana dikutip Google Form. Berapa orang, dia kena cerita berapa orang, detail. Okay. Lepas tu dia kena ceritakan juga artikel tu, soalan survey tu dia ambil daripada siapa. Dia tak boleh, saya buat sendiri, tak boleh. Dia mesti ada. Dia adapt daripada instrumen daripada kajian ni juga. 2015. Nak tahu detail, 2015 ni cari kat mana? Dalam dekat tahun terbitan. Bawah sekali, rujukan. Rujukan. Ni. Ni tajuk dia. Tinjauan persepsi pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan yang bedah sebagai satu keperluan bagi masyarakat Muslim di Malaysia. Okay, soalan survey ni daripada sini. Diambil daripada sini dan diubah sesuai. Nama jurnal Asia Pacific Journal of Educators and Education. 2015. 2015 ni bukan tahun lahir. Tahun terbitan. So, soalan survey daripada ni diambil dan diubah sesuai untuk digunakan semula dalam artikel ni. Artikel yang baru ni. Okay? So, nampak tak? Prof. Kalau macam soalan kita tu daripada kita sendiri, dia tak valid ke macam mana? Yes, bagus soalan tu. Kalau soalan tu daripada kita sendiri, biasanya proses dia panjang sikit. Kita kena buat soalan tu. Lepas tu kita kena pergi jumpa pakar, lecturer mana-mana ke, lecturer tu kena sahkan dulu. Selepas lecturer tu sahkan, sebelum boleh digunakan, kita kena bagi dulu dekat 10 orang jawab. Orang tu jawab, lepas tu kita kena buat analisis dulu. Dia ada dipanggil validation process. Kita kena guna SPSS. Pernah dengar SPSS? Pernah. Tapi tak tahu macam mana guna. Dia ada kiraan-kiraan dia lah. Kalau 0.5, kalau 0.5 ke bawah tu, makna dia survey tu adalah lemah. Kurang valid. Kalau dia punya result tu 0.6 ke atas, makna dia dipercayai lah. Macam hadis lah. Macam perawi hadis kan, ada perawi hadis siqah. Ada dia istilah kan? Kurang siqah. Ada. Untuk ni pun ada macam tu lah juga. So, salah satu cara yang pantas ialah kita gunakan semula survey yang orang dah pakai. Dengan penambahbaikan lah. Maka kita boleh skip proses untuk pergi jumpa pakar, untuk buat kajian validasi. So, nanti semasa ni untuk artikel review. Untuk projek research kamu nanti, sama ada kumpulan ataupun individu, cari artikel yang dah ada soalan survey. Okay? Okay. Sekarang saya buka balik objektif. Objektif ada 3. Satu, student background. Doktor, tanya. Tadi kan doktor kata cari artikel yang dah ada soalan survey. And then soalan survey tu kita ambil and then kita adjust balik. Maksud adjust balik tu macam mana doktor? Paraphrase ke? Paraphrase. Boleh. Paraphrase, rephrase. Contoh macam ni. Soalan survey tu tentang bahasa Inggeris. Penggunaan game dalam bahasa Inggeris. Kita buat kajian dalam bahasa Arab. So, soalan survey dalam bahasa Inggeris tu, kita guna soalan yang sama. Kita tukarkan perkataan bahasa Inggeris tu kepada bahasa Arab. Faham. Kiranya bukan kita tambah soalan lah. Bukan tambah soalan. Alright doktor. Okay. Kalau kita tambah soalan, sepatutnya kita kena pergi jumpa balik. Kita kena sahkan semula dengan pakar. Pakar kata okey, baru kita boleh pakai.
Okey, soalan ni cuma digunakan semula tapi tak adalah guna perkataan recycle, sebab recycle ni kadang-kadang ada maksud macam sampah pula kan. Recycle, reuse, apa satu lagi. Bukan raise royalty 3R tu. Okay, yang pertama ialah background, keberkesanan kursus, yang ketiga cadangan lanjut. So tiga-tiga ni lah yang diterangkan lebih lanjut dalam jadual 1 ni. Responden, latar belakang dia, respon, cadangan lanjut. Okey. Selepas diberikan, okey, untuk sekarang ni saya cuma tunjuk macam mana nak buat artikel review. Okey? Tapi nanti selepas hari nanti kita akan duduk dalam kumpulan, kita akan bincang. Okey? Saya akan guide. Okey, nak buat tajuk apa untuk kumpulan dengan individu. Masing-masing cari. Lepas tu kita akan duduk dalam kelas, kita akan buat terus projek tu seminggu sampai siap. Kelas kita lepas ni dijalankan dalam bentuk workshop bengkel. Praktikal. Bukan teori tu buat tulis. Okey? Lepas ni kalau dah balik kampung sini bawa kuih raya. Jadi kelas kita ada kuih raya lah. Campur-campur kuih raya. Boleh kalau ni boleh buat kelas BBQ sekali. Boleh doktor. Boleh bro. Lepas tu nanti security pun datang sembur dengan fire extinguisher. Berasa? Kita BBQ dekat Eddie Square bro. Boleh. Tapi kena tanya security juga, saya tak berani. Nanti security marah pula ke apa, kena saman pula. Jadi nanti viral jadi cerita pakcik petai. Pakcik punya petai ni. Tahu kan cerita pakcik petai? Tahu. Tahu tak tahu. Pakcik petai. Nanti keluar cerita saya pula. Doktor petai, mana apa pula. Okay. So ini adalah dapatan kajian. So daripada soalan survey yang ada dalam Google Form tu, dia keluarlah dia punya jantina. Sebab saya tanya jantina, nak tahu siapa lebih minat bahasa Arab, orang lelaki ke orang perempuan. Macam itulah. Kita nak tahu umur. Bila kita tengok result ni kita nampak, ada yang umur 20 pun ada, umur 60 pun ada. Kita tahu siapa majoriti. Majoriti yang umur 41 hingga 50. So selepas setiap jadual ni kita kena, ataupun sebelum kita kena cerita dalam ayat. Ini kita kena cerita dalam ayat. Itu dia punya format dia. Bagi jadual, bagi explanation. Bagi jadual, bagi explanation. Sama ada semasa project group nanti dalam PowerPoint ataupun Canva ataupun dalam individual assignment nanti. Ada jadual, ada penerangan. Wadah? Betul. Okey, saya tanya umur. Saya tanya apa ijazah dia ada. PhD pun ada. SPM pun ada. Saya tanya dia duduk mana? Johor, Kedah, Pulau Pinang. Kenapa boleh dapat sampai jauh-jauh ni sampai Sabah? Sebab online. Kalau tak online, tak dapatlah benda ni. Okay. Saya tanya ada tak pernah belajar tak bahasa Arab sebelum masuk kursus ni? Yang jawabnya lebih ramai tidak. Okay. Kenapa belajar bahasa Arab? Ni semua alasan-alasan dia lah. Dia nak pasal ke apa ke. Okay. Itu soalan bahagian A. Background, student background. Soalan bahagian B adalah soalan survey tentang kursus tu. Saya berminat belajar nahwu bahasa Arab. Ada 20 orang. 100% jawab setuju. Saya merasakan bahawa belajar nahwu satu keperluan. Dia dah mula kurang sikit. Ada 2 kata setuju, sangat setuju. Saya mudah untuk mendapatkan bahan belajar. Dah mula tak pasti. Dia tak tahu nak cari buku kat mana. So selepas jadual-jadual ni, soalan ni ada lebih kurang 20. Kita kena buat huraian lah. Bro, nak tanya sikit boleh? Boleh.
adakah data yang kita dapat tu kita boleh ubah suai untuk kita tengok ke tak boleh? Tak boleh. Bagus soalan tu. Kalau kita ubah suai, kita tidak amanah ilmiah. Faham eh? Kita dapat okey macam ni. Kenapa anda rasa perlu ubah? Sebab tak cantik Bukan, sebab kan kadang macam contohnya kalau kita hantar semua kat responden, semua yang jawabnya daripada soalan 1 sampai habis, semua kebanyakannya setuju. Jadi kita punya dapatan tu macam susah nak betulkan. So kadang-kadang ada perlu macam tu lah. Sebab tu okey. Sebab tu orang biasa buat dia guna mix method. Okey. Apa kekurangan dengan kelebihan kuantitatif? Bila kuantitatif kita cuba dapat nombor. Kita tak tahu kenapa dia jawab sangat setuju, disetuju, tak setuju. Sebab tu kita biasa gunakan mix method. Kita bagi bahagian C. Komen lanjut. Maka dia akan terang kenapa dia tak setuju, kenapa kita nampaklah dia bagi sebab-sebab tu. Okey? Baik, Prof. Jangan ubah. Kalau kita dapat result macam tu, tapi kita ubah, itu dia panggil apa istilah dia? Satu tak amanah lah. Satu dia panggil apa dalam bahasa Inggeris? Korap doktor, korap. Korap tu korap ekonomi. Penyalahgunaan data lah. Ataupun data manipulation. Data manipulation. Kita manipulate data. Okay. Manipulate data ni ramai lah orang buat. Dia bukan salah guna duit je. Data pun dia manipulate sebab dia nak tunjuk dia result dia bagus ke apa ke. Okay. Bahagian C adalah untuk bahagian kualitatif. Okay. So kita minta dia bagi cadangan. Dia bagi cadangan ada 20 orang. Daripada 20 tu kita kena baca semua. Kita cuba buat pembahagian tema. So daripada 20 orang ni, kita dapati ada komen yang berkaitan dengan pengurusan kursus. Ada komen yang berkaitan dengan aspek pengajaran. Ada komen yang berkaitan dengan aplikasi online sebab kita buat masa COVID. Ada yang berkaitan dengan sumber pelajaran, ada yang berkaitan dengan testimonial. 5 ni daripada kita sendiri, kita kena fikir. Okay? So selepas finding result, kita buat sedikit perbincangan lah. Perbincangan ni kita cuba bincangkan adakah kajian kita ni telah menjawab problem statement ataupun muskilah yang kenapa kita buat research ni. Akhirnya ada sedikit kesimpulan, selepas kesimpulan ada rujukan. Okay. Ini kali kedua dah saya tunjuk ni. Selepas kita baca artikel ni, artikel review ni berkumpulan kumpulan yang sama dengan presentation. Awak akan isi borang ni. Sekali lagi saya tunjuk borang ni. Tajuk dia, pengarang dia, background dia, semua daripada artikel tu. Muskilah dia. Okey. Ad-dirasatu sabiqah. Saya tulis kat sini 5 maqalat alal aqal. Okey, saya buka balik artikel ni. Artikel ni berkaitan dengan apa? Pengajaran bahasa Arab untuk pelajar dewasa, sahih? Sahih. Okey. Awak kena cari lagi 5 artikel yang berkaitan. Contohnya, pengajaran bahasa Arab untuk orang dewasa bagi tujuan pelancongan contohnya. Ataupun pembelajaran orang bahasa Arab ataupun pembelajaran bahasa Arab untuk orang dewasa bagi tujuan ibadah. Bagi tujuan haji umrah yang berkaitan. Okey? Lepas tu isi kotak ni. Kena buat bukan isi 1 2 3 4 5 ni. Isi dan bincangkan sebab kita nak tengok di sini nampak warna merah ni. Awak kena huraikan apa persamaan, apa perbezaan. Okey? Maksudnya Prof, contohnya kita carikan tajuk artikel tu, lepas tu
tulis kat sini. Ya. Tulis dalam format lain lah. Kalau isi borang mungkin tak mungkin borang ni kotak dia kecil. Okay, nanti saya buka contoh yang ada dalam Google Drive tu. Lepas tu di sini, yang lain-lain tu awak buat ayat sendiri. Apa tujuan artikel ni? Apa metod yang digunakan? Apa finding dia? Ringkaskan, khulaks, talkhis. Apa sumbangan kajian? Siapa nama penerbit dia? Siapa nama penerbit artikel ni? Okay? Dalam Google Drive ni, sample of assignment. Doc 2025 ni sekejap. Artikel review tak ada sini. Sekejap saya cari. Contoh artikel review. Ada artikel review ni. Sebab biasanya saya minta dia orang hantar hard copy. Sebab tu saya tak letak. Saya tak simpan yang apa nama? Saya tak simpan yang soft copy. Sekejap saya nak cari ya. Assessment ni. Oh, ada sini lah. Okey, sekejap. Okey, saya buka dulu artikel. Saya bagi satu contoh artikel review yang lepas. Nampak? Nampak. Ada macam ni lah. Okey. Tahlil maqalah. Nama ahli kumpulan. Betul dia buat sedikit al-muhtawayat fahras. Berdasarkan borang yang saya buat tu. Lepas tu dia pun tulis nama pengarang dia. Khalfiyah dia. Ni bukan copy paste tau. Dia huraikan muskilah dia. Dirasatu sabiqah. Artikel 1. Dia huraikan artikel 1. Artikel 2. Dibincangkan artikel 2 dari segi persamaan, perbezaan. Artikel 3. Persamaan, perbezaan. Artikel 4. Persamaan, perbezaan. Artikel 5. Persamaan, perbezaan. Okay? Lepas tu ahdaf, bahasa manhajiyah. Lepas tu dia buat nataish. Lepas tu apa sumbangan kajian, siapa nama penerbit. Itu sahaja. Okay, itu satu contoh artikel 1, ni artikel 2. Okay, faham tak? Ini format dia. Ini contoh lah. Wadah? Wadah. Prof, cumanya yang perbezaan dan persamaan tu maksudnya kita bezakan daripada dengan yang tajuk yang asal yang kita cari tu. Ya, yang kita bezakan dengan artikel yang kita sedang membuat comparison sekarang. Oh, yang tengah tajuk analisis kita tu dengan yang kita cari tu. Ya. Kita buat perbandingan antara artikel yang kita review dengan artikel lain. Okay, saya letak dalam folder sample of article review. Sample of article review ada dalam ni. Saya letak satu cukup dah. Nampak dah ada dah. Okay. So dalam ni ada contoh artikel review. Dalam ni ada contoh final project. Ni contoh final project. Di dalam ni ada contoh group presentation. Okay, semua dah ada dalam Google Drive. Wadah? Wadah. Okay. So, sekejap. Okay, saya nak buka satu lagi artikel.
dalam masa berbaki ni sebab saya kena keluar pergi sekolah pula ni. Sekolah mana doktor? Gombak Setia. Sekolah parking susah nak parking tu. Saya tak tahu nak parking kat mana, parking atas pokok ke, parking atas bukit ke. Oh. Bukan Ni pergi-pergi. kali pertama Dr. Abzul ke? Kali pertama dah, kali keempat dah. Allah, banyak dah. Saya kena pasal 8 orang ni. 8 orang, satu orang 2 kali. 16 kali kena keluar tahu. 16 kali. Oh. Bukan dapat duit. Kalau saya tak buat, orang tak boleh nak grab. Bro, maksudnya seorang pelajar tu 2 kali Abzul dalam 4 bulan dia belajar tu. Dalam 4 bulan dia mengajar. 4 kali. 4 kali Abzul. 4 kali observe oleh 2 orang lecturer. 2 kali. Oh, 2 lecturer. Okay, satu lagi artikel. Ringkas lah. Saya akan buat sekali, orang kata apa, ringkas macam tu lah. Okay, tak ada pula kat sini. Ada dalam Google Drive. Ni contoh je lah. Mungkin tak ada kaitan dengan bahasa Arab. Tapi sedikit contoh supaya senang faham. Saya bagi contoh dalam bahasa Melayu senang faham. Okay, ni artikel ni tajuk dia analisis keperluan pembinaan modul penguasaan fardu ain masyarakat orang asli negeri Pahang. Ni doktor apa ni? Dr. Halim. Halim. Ni projek saya dengan dia di bawah Majlis Agama Negeri Pahang. Untuk orang Islam mu'alaf orang asli. Okay? So daripada research ni, kita tahu tajuk dia tidak ada kaitan dengan bahasa Arab. So gantilah yang lain. Cari yang model bahasa Arab. Okay? Saya tunjuk ni sebagai contoh saja. Okay? So dia akan ada abstract. Dalam bahasa Melayu, abstract dalam bahasa Inggeris. Format sama. Pendahuluan. Pernyataan masalah. Masalah ni nama dia Mushkilatul Bahth. Lepas tu dia ada objektif kajian. Objektif tujuan dia. Method apa yang digunakan. Dia ceritalah dia pakai apa. Lepas tu dia akan ada dapatan ataupun nataij. Dapatan kajian. Okay. Ini contoh macam mana dia buat kajian berdasarkan interview. Okay. Tak apa, baca dulu. Awak baca, awak akan seronok. Ini adalah jawapan orang asli. Kenapa mereka perlu modul untuk ibadah? Baca ni. Bagi awak faham sikit macam mana perspektif orang asli. Ada orang asli yang Islam, ada yang tak Islam, ada yang masuk Islam tapi dia macam Melayu jugalah. Melayu pun ada juga yang tak sembahyang pun, betul tak? Betul tak? Yang duduk UAE tu pun belum tentu yang duduk kat Mahalah tu. Berapa ramai masa jadi fellow saya pergi buat spot check tak sembahyang Jumaat. Itu duduk UAE. Yang tak puasa tak tahu. Yang tak puasa pun tak tahu. Setuju. Yang tak puasa pun tak tahu kok dia makan dalam lokal ke dalam kompartmen dia ke. Zuhairi doktor. Janganlah petik-petik nama. Tak baik. Okay, satu lagi artikel ringkas. Sekali imbas. Dalam jurnal yang sama. Ini saya buat. Saya buat analisis tentang, biasanya orang biasa buat pasal e-learning. Ini pasal e-learning lah. Dia panggil micro credential. Awak jumpa pasal gamification ke apa ke. So dia ada tajuk dia. Nama pengarang. Abstract. Abstract bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Keyword. Keyword ni kata kunci dia. Kata kunci ni adalah kata kunci yang berkaitan dengan research. Okay. Pendahuluan. Pernyataan masalah. Mushkilatul Bahth. Objektif kajian. Metodologi kajian. Metod manhajiyah. Okay. Dia cerita dia pakai model apa. Detail lah. Lepas tu dia akan cerita tentang dapatan dia.
Siapakah responden yang menjawabnya dan apakah jawapannya? Artikel ni saya buat dengan pelajar master. So dia ada soalan selidik dia. Okay? So untuk survey kamu nanti, kamu cuma jawab macam ni saja. Cari yang setuju, tak setuju berdasarkan bilangan dengan percentage. Sebab kita tak pakai SPSS. SPSS ni susah sebab kalau dulu ada software yang saya boleh guna pirate punya, yang cetak rompak, sekarang tak boleh. Saya kena pergi dekat lab tu, maknanya kena bayar license, URL lah kena bayar. Tapi nak gunakan lab yang bawah Coed ni nak kena booking dulu, berebut orang nak pakai, jadi susah. Jadi saya ajar dekat kamu cara analisis yang basic. Okey, bahagian C ni adalah soalan terbuka, iaitu berdasarkan dia tulis apakah pandangan kamu. Dia tulis pandangan, dia bagi komen. Cuma kita tak interview, dia tulis. Dia panggil open ended. Okey? Akhirnya rujukan. Wadih? Wadih. Okey. So lepas ni jangan tidur balik. Awak buka notes and reference ni. Note and reference ni baca dulu. Bagi faham artikel tu macam mana. Ada saya letak 1, 2, 3, 4. Ada 4 kat sini. Baca dulu. Okay? Okay, sebelum saya tutup postpone jumpa semula minggu depan online. Minggu depan online kan? Ke nak datang UAA? Datang awal? Minggu depan raya, Doktor. Minggu depan raya, Doktor. Selepas raya. Selepas raya datang balik hari apa? Balik hari. Saya hari Selasa. Kita online jugalah senang Boleh, Doktor. Okay. So sebelum saya akhirkan kelas ni, menyambut hari raya, ada apa soalan nak tanya? Doktor nak tanya. Untuk dalam kelas nanti kan, kan kita buat amali kan. Dia tu kena bawa laptop ke macam mana? Biasanya dulu saya buat gitulah. Masing-masing bawa laptop, kemudian duduk dalam grup. Oh, faham. Cuma jagalah beg tu. Nanti letak mata ke, terlupa ke, hilang pula ke. Boleh, Doktor. Prof, nak tanya sikit boleh? Ya. Apa beza hasil kajian dengan dapatan kajian? Ke sama? Sama. Terima kasih, Doktor. Cuma selepas dapatan kajian tu kita buat perbincangan. Kita bincangkan balik. Okay? Okay, Doktor. Doktor balik kampung bila, Doktor? Saya tak balik lagi. Saya kena tunggu anak saya balik asrama dulu. Petang baru sampai. Hari Sabtu tu saya tak tahu saya nak guna apa. Saya nak lari ikut kelas ke, saya nak lari ikut WCE ke. Sebab semalam saya tengok surat khabar dia kata highway WCE yang Pantai Timur ke Penang tu 100,000, 50,000 kenderaan. Saya tak tahu lah. 140,000. Saya tak beli lagi kereta terbang ni. Kereta terbang mahal je tahu, Doktor. Takut terbang terus ke syurga. Tak apa, Doktor. Tak apa, janganlah tak apa. Saya nak hidup lagi. Maksud saya kena beli yang dah berjaya diterajui. So tak tahu lah, tengoklah macam mana. Tapi kalau balik Ahad, balik Ahad, tiba-tiba jam. Kalau balik Kelantan 8 jam. Tapi dia boleh jadi 16 jam. Kalau Penang saya itu, Doktor, 23 jam. Ini kalau Penang biasa tak jadi 4 jam, jadi 8 jam. Kalau balik hari Ahad, sampai-sampai tu maghrib dah terus takbir raya terus. Tak apalah, tengoklah macam mana. Mungkin saya kena beli tong minyak gamaknya. Kalau balik ikut WCE tak banyak petrol pump. Saya kena spare tong minyak belakang tu. Kena, Doktor. Kena ada. Kena betul, Doktor. Kena ada. Lepas tu nak terberak, nak terkencing dalam botol dululah. Pakai pampers, Doktor. Pakai ataupun berhenti tepi jalan,
Mana-mana lah yang boleh cangkung lah mana ada kan. Dia panggil tanah cangkung. Okay. So insyaAllah saya raya lambat lagi. Tapi tak apa. Sebelum nanti saya tak nak bagi ucapan lagi. Ramadan dah hari ni hari yang ke-24, malam ni malam 25. Cari Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar. Baca doa. Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Offer sangat baik ni. Cari betul-betul. Jangan dapat datang depan tak tahu boleh hidup tak hidup. Cari betul-betul 1000 bulan tu. So pagi-pagi selepas sahur jangan terus tidur. Bacalah surah pendek ke, paling teruk baca 3 qul. 1 qul 1/3 Quran, 3 qul bacalah surah apa. Ambil sekarang ni nak sedekah senang je RM1 pakai Tashanggo, e-wallet je hantarlah ke surah mana-mana pakai duk keluarkan QR code tu RM1, RM1, RM1000 bulan. Ada baca istighfar, baca silent istighfar, selawat sikit-sikit 10 baca campur 1000 bulan. Tinggal berapa hari je lagi. Kalau dah terlepas tak nak katalah, saya tak pasti. Tapi dengan hari yang berada ni, kalau kita sendiri tak cari, Allah tak bagilah. Dia senang je, kalau kita tak nak, Allah tak bagi kat kita. Tu je kenapa tak dapat. Okay? InsyaAllah Dr. Okay, insyaAllah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran, Prof. Apa? Masak kuih ayam banyak-banyak Boleh. Zahiri kena bawa lebih tu Doktor. Bawa banyak Faris sikit lah. sama Doktor. Letak dalam bas punya Bas punya bonek kat bawah.